Rugi besar. Dah datang Melaka, lepas tu kau tak masuk dekat Zoo Melaka. Zoo Melaka ni kan dia jenis yang pelawat boleh bagi makan haiwan. Serius saya cakap, anak-anak akan suka, akan seronok. Kita yang dewasa ni pun excited tengok. Memang elok sangat-sangat bawa anak-anak datang kat sini, biar dia dapat pengalaman baru. Dari kau bagi dia tengok handphone je, harga nak masuk dia pun murah. Untuk kanak-kanak tak sampai RM20. Yang dewasa pun tak sampai RM40. Bukan sekadar dapat bagi makan haiwan je, kau dapat tengok persembahan-persembahan yang ada dekat situ. Tapi dia ada timing dia lah, kena follow lah, tengok jadual dia. Seriously, sangat seronok, sangat puas hati. Jangan risau kalau kau penat berjalan, kau sediakan duit je, naiklah tram. Tapi okey lah, harga dia satu kepala RM5 je. Kalau nak naik bagi pun boleh, dia ada buat juga. Starting harga dia RM75. Setiap haiwan dekat sini ada storyboard. So semua info pasal binatang dengan bunyi dia sekali pun ada. Saya sendiri orang Melaka sangat-sangat recommend, pergilah Zoo Melaka. InsyaAllah dapat satu pengalaman baru untuk diri sendiri dengan anak-anak. Terlalu banyak haiwan dekat dalam Zoo Melaka ni sebenarnya. Kena pergi sendiri, kena tengok sendiri tau. Lokasi Zoo Melaka ni dekat Air Keroh. Masuk je tol Air Keroh tu dah tak jauh dah tu. Jangan tak bawa pula anak-anak ke sini. Okey, bye.